Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Kamal Abdul Hibiscus by Kamal. Hari ni hari Isnin 26 Februari ni, hari Isnin untuk saya, special day, weekday hari ni. Kita terima satu kontainer produk Malaysia yang berlayar sebulan setengah yang lalu. Hari ni landed, dah seminggu lebih di Dublin Port. Akhirnya lepas custom sebenarnya sampai ke kedai saya hari ni, Hibiscus di Dublin Island. Mari kita saksikan episod baru ini, macam mana kita load barang-barang Malaysia yang menjadi kegemaran ramai. Berjumpa customer-customer Malaysia daripada Malaysia ke Hibiscus. Saksikan. Ambillah kalau di ada 6 orang abang. 얘가 같은 말이네. 얘가 예? Kenapa? Chili sauce dia kata. Chili sauce. Chili sauce ya. Bagian ni dah susu cantik lah.
Nampak tak Sofia dengan Atika tengah kelah. Kalau mak Sofia dengan mak Atika tengok lah. Makan burger daripada ni. Alun jauh kan? Alhamdulillah dah masuk semua dah. Macam tak percaya dia. Dia masuk semua. Banyak di ruang. Satu container full tu. InsyaAllah. Kita dah gunakan semua ruang-ruang yang ada. Alhamdulillah, setelah lebih 8 jam dengan menggunakan 6 orang staff saya pagi tadi, bermula pukul 9, 13 ke 15 pallet satu lori berjaya kita masukkan Merapi, disusun di para hibiscus penuh. Setiap ruang, atas, bawah, kiri, kanan semua kita gunakan. Masya Allah, kita tengok berbagai produk Malaysia sudah berada di para untuk menemui pelanggan-pelanggan setia Malaysia, seluruh island dan juga Europe. Delivery available island dan Europe, dan hanya €4.95 sahaja untuk 20 kilo, minimal €50 order. Pelbagai barang Malaysia, Masya Allah. Kita perhatikan. Kita dah susun semua produk Malaysia. Tadi tengok macam mana daripada pukul 9 tadi lori sampai, satu lori dalam 3 ke 15 pallet berjaya kita masuk dengan menggunakan 6 orang staff saya. Dah susun pelbagai barang, minuman panas, kopi, teh tarik, semua spices, ada range, semua ada. Keropok mie pedas, pelbagai semua dah ada disusun. Tepung bisari pun dah masuk ya. Kita terus ke sini tengok semua dah rapi. My stuff very good. Tempoyak dah masuk ya. Cube sudi dah ada, petai jeruk pun ada, tom yam dah ada. Masya Allah. Sambal belacan, kaya, pelbagai kaya. Di sini Old Town, kopi, bihun, laksa, ketupat, lemang, nak raya haji semua dah ada. Semua mi segera, jelly, pulut kuning pada tempat palas ada. Masya Allah. Alhamdulillah kita dah susun. Jadi kita akan publish, advertise, promosi pada semua masyarakat Malaysia di seluruh island Europe. Delivery available hanya €4.95 saja untuk 20 kilo barang, minimal €50 per delivery. Hanya satu hari saja untuk island, dan untuk kedua island makan masa beberapa hari. Okey. Jadi saya harap semua telah melihat bagaimana saya loading kontainer tadi, masuk barang, shell bin sebagainya, sampailah jadi macam ni. Okay, terima kasih kepada mereka yang menonton channel saya Hibiscus by Kaimah. Berjumpa di next episode. Doakan saya.